saya nak minta 40 ayat Quran. Rupanya ini pun 40 tapi hadis. Kok tak apalah. Baik, 40 hadis pembangunan insan sejahtera. Yang pertama, tajuk hadis yang pertama malam ni, takutlah api neraka walaupun dengan secebis tamar. Apa dia nak apa? Saya kita dengar. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar yulqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqi tamratin faman lam yajid wa bi kalimatin thayyibatin. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya? Tiada seorang pun di antara sekalian kamu semua melainkan akan diajak bicara oleh Tuhannya. Dalam Quran pun Tuhan sebut, kita akan berhadapan dengan Allah tanpa penterjemah. Arab terjemah sama ya. Kita banyak Arab ke Melayu, bukan Melayu guna Arab. Hindustan ada perkataan Arab, talak, cerai. Banyak lekin tu ayat Quran. Akan tetapi tak tahulah kalau ikut sejarah Nabi Adam dia turun di India. Dia tak turun di Kumai tau. Baru buat cerita Kumai bukan dia. Baik. Tanpa penterjemah antara dia dengannya. Ada satu sama satu. Macam orang temu duga lah kan. Saya pernah dulu temu duga naik pangkat. 4 orang lawan satu. Saya ingat betul-betul seorang tu dia pelekeh saya balun dia kakao Cina. Dia tanya saya, benda tu saya tak buat, dia nak jawab tu dia pelekeh Cina dia sana. Nombor satu tu Melayu, dia duduk sebelah saya. Bila saya balun Cina tu, Melayu tu duduk buat kat saya benda. Saya kata, hang tahu semua. Saya naik kasar, dia cakap putih lah. Do you know everything? Dia kata dalam dunia ni tak ada orang yang boleh tahu semua. Dia cuit dan naik pangkat. Saya tak kira silap cakap aku dalam temu duga kau remuk. Saya dengan Cina memang dari dulu saya tak boleh muka. Ini bukan mangsa kita boleh bagi muka. Dia duduk di mana pun dia nak jadi ketua. Tapi dah Melayu bodoh, bukan Melayu Komoi, bukan Melayu kampung pokok asal pun, Melayu nono di tempat nono padang lembu. Ada nak bagi depa pegang kosong. Dia tak. Dulu kita tak tahu, tak apalah. Dia tak tunjuk belang dia. Sampai dah tunjuk belang dia pun ambil dia lagi. Aku tak boleh terima Melayu. Ada seorang ustaz tu mengaji Al-Azhar. Balik, dia jadi ahli DAP. Syekh Omar apa? Kan? Johor kan? Saya tak boleh fikir kau mengaji agama sokong DAP.
Dasar perjuangan DAP mana sebut Al-Quran dan Sunnah. Dia tak heran. Kita tak pergi ngaji seberang laut, ngaji seberang sungai, kita tak sokong. Tak boleh bagi muka apa ni. Tapi kira dan kemudian tu saya ingat banyak saya boleh jawab lah. Cakap putih tu. Pagi balon kau-kau tu. Tak naik pangkat sedap. Lepas tu seronok tu. Bos nombor satu tu Melayu. Dia bawa saya pergi sampai ke pintu lah dia. InsyaAllah dapat. Dia bisik, InsyaAllah naik pangkat. Dia syok cara saya bercakap. Tu yang saya fikir kan. Aku boleh cakap orang putih fasih. Siapa pun tak boleh jadi pendakwah. Tu cetusannya. Dan Allah boleh jadi pendakwah. Kadang pendakwah, wakil rakyat. Memang tu kata cerita kerja Allah semua. Saya ada di situ, saya tengok aku boleh bercakap orang putih depan semua orang. Kan? Boleh berbahas, boleh bercakap lah kan. Siapa aku tak boleh cakap tentang Islam. Tu saya pula mengaji. Ni dah. Jadi tak ada penterjemah yang menoleh ke samping kanannya. Ia hanya melihat apa yang telah diamalkannya. Jadi amalan-amalan yang dilakukan. Kemudian ia menoleh ke samping kirinya. Ia pun hanya melihat apa yang telah diamalkannya. Kan baik buruk semua amalan akan dipertontonkan. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ayat 7 dalam. Ia melihat ke arah depannya, tengok pula depan. Ia melihat di hadapannya neraka. Jam. Maka bertakwalah kalian. Takwa apa Allah suruh buat. Apa yang dilarang oleh Allah wajib kena tinggal, itu dinamakan takwa. Tak susah takwa. Itulah takwa, itulah iman, itulah Islam. Islam mana macam tu? Yang Allah suruh kita buat, yang Allah larang kita tinggal Islam. Macam apa? Aku beriman, iman lah tu. Iman, Islam, takwa sama. Tapi takwa itulah. Maka bertakwalah kalian. Kita selalu diperingatkan. Saya pun lama dah tak khutbah di masjid. Di batu tu simpuk tak dan. Kenapa? Laku. Tu yang susah. Khutbah saya cukup laku. Hari tu saya pergi baling kali pertama. Masjid kampung tak ramai. Ustaz Taib Azimuddin ada. Kan bekas apa nama Imam Sak sekarang rupanya dia duduk sembahyang situ. Dia suka pergi sembahyang jemaat di situ. Dia jauh sikit. Kadang-kadang betul. Saya kalau kawasan kita masjid yang saya suka sembahyang Zuhur Asar, Masjid Mapit, saya kerap ada sana. Yang kedua Simpok. Lain saya kurang sikit tu kata. Kampung saya pun kadang-kadang jarang. Tapi dua masjid ni yang paling banyak Mapit lah. Pasal apa? Parking dan tempat duduk. Itu yang saya suka. Dan dekat Jabat Hitam pula. Simpok masalah. Boleh sembahyang Zuhur, kita nak balik, nak merang jalan tu bahaya. Dan bila saya tengok lebih baik yang Mapit senang, naik bukit sikit keluar, tak ada ganggu siapa. Dan di antara masjid yang hidup lah, Masjid Mapit, Masjid bukan Simpong, apa nama, Pulau Sepong, apa nak sebut Pulau Sepong, Masjid Barakah, itu semua hidup 5 waktu. Padang Pemusuh, Padang Pemusuh ramai, 2 orang rasa maghrib isyak subuh. Maka bertakwalah kalian. Kita setiap jemaat tu khatib kata ittaqullah, kan? Kadang-kadang baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tengok kan ayat ni. Ali Imran 102.
Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Tadi Islam, iman, takwa benda yang sama. Apa Allah dan Rasul suruh, yang wajib kena buat. Yang dilarang, dicegah, ditegah oleh Allah Rasul tinggal. Itu Islam, itu iman, itulah takwa. Jadi kita disebut, maka bertakwalah kalian. Walaupun hanya dengan sebutir kurma, tak kira dia hurai. Kalau siapa yang tidak memilikinya, maka dengan kata-kata yang baik. Baik. Huraian hadis. Ini peluang apa saya. Baik. Berkata Ibnu Battal, hadis ini mensabitkan bahawa manusia boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat, dan bercakap dengan Allah Subhanahu. Ada ayat. Ada manusia yang esok di akhirat Allah tak mau cakap dengan Allah, berbuat. Siapa dia, tuan-tuan? Ini ulama macam Mufti Arab Saudi lah. Dia boleh kata kita lebih baik sokong Israel daripada kita semayang malam tahajud. Tak dengar? Ada bau. Jenis ni, dengar ayatnya. Al-Baqarah 174. Ayat ni dikaitkan dengan orang yang faham agama, tapi dia jual agama, jual iman. Saya baca makna sudah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, meminda atau mengubah apa-apa keterangan kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah dan membeli dengannya. Dia jual iman, nak dapat kasih rombol kasih. Keuntungan dunia yang sedikit faedah. Banyak. Mereka itu tidak mengisi dalam perut mereka selain daripada api neraka. Pendapatan tu akan jadi bahan api neraka. Lagi, dan Allah tidak akan berkata-kata. Seperti saya suka bila kita baca hadis, kita baca Quran. Mana benda tu ada. Tapi kena ingat kalau tak ingat, kalau saya tu apa lagi kelebihan tu. Abang aku tahu ni ayat mana. Allah kata. Dan ada di antara, dan Allah tidak akan berkata-kata pada mereka pada hari kiamat, dan ia tidak membersihkan mereka dari dosa, dan mereka pula akan beroleh azab siksa yang tidak terperi sakit. Ni apa dah? Orang yang jual agama, jual iman untuk dapat sedikit habuan dunia. Ini pun disebut dengan dunia. Berkata Ibnu Battal, hadis ini mensabitkan bahawa manusia boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala dan bercakap dengan Allah Subhanahu. Ada ayat tu saya tak ingat, tapi ada satu ayat tu memang dia sebut kita akan bertemu dengan Allah. Ya benar. Allahu Akbar. Orang yang dia tak percaya ada hari pertemuan dengan Allah. Yunus ayat 15. Surah ke-10 ayat 15. Dia baca makna ada, semua ada. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas nyata, berkatalah orang-orang yang tidak menaruh ingatan menemui kami. Dia ingat tak jumpa Tuhan lah. Habis di dunia habis. Tak habis kan? Baik. Dia kata lagi sini, kita akan bertemu dengan Allah. Bahkan kita dapat melihat Allah dan bercakap dengan Allah. Diangkat hijab yang menjadi penghalang manusia daripada melihat Allah Subhanahu. Nabi Musa cuba nak tengok Tuhan kan, tak ingat surah mana kan, pingsan tu. Dia jangan bagi silabu. Kalau kita boleh bayang Tuhan bagian-bagian, tu tak betul. Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada sesuatu pun yang menyerupai aku. Memang iblis dia main. Iblis abang, mana pernah pencin? Ada dengar iblis pencin? Tak ada. Kan? Kita pencin lah. 60. Kami tak ada 60, 100 pun dia lagi boleh hidup. Dia mana ada pencin, dia main kacau. Dia main abang Tuhan macam ni. Senang lah.
Kaedah dia senang. Mana terlintas di hati kita tu bukan dia. Mana mungkin Allah sama dengan kita? Tidak. Mana? Lemah. Kita ni baru. Kalau Allah sama dengan kita jam, dia tidur, kita tidur. Kena dia letih hari tu, jam lah. Pernah. Matahari tak keluar. Dah. Allah perintah dia keluar. Sampai masa dia turun, bulan pula keluar. Nah, dia angkat hijab yang menjadi penghalang manusia daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan orang kafir. Kerana mereka terhalang daripada melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana firman-Nya. Ini di antaralah dalil. Kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Al-Mutaffifin ayat 15. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang daripada melihat Tuhan. Ungkapnya. Berkata Ibnu Hajar, yang dimaksudkan dengan bersedekahlah walaupun dengan sebelah tamar, ada tadi tu. Kalau kita tak ada apa dia kata nak bagi kan, maka bertakwalah kalian walaupun hanya dengan sebutir kurma. Macam apa dia kata tu? Berkata Ibnu Hajar, yang dimaksudkan dengan bersedekahlah walaupun dengan sebelah tamar itu ialah jadikanlah sedekah ataupun segala kebajikan walaupun sedikit sebagai penghalang kita daripada api neraka. Sebab tu tuan-tuan dan puan ambil peluang. Nah, di antara yang diamalkan oleh para sahabat adalah sedekah. Nabi SAW. Kira Sayyidina Abu Bakar dia bagi semua untuk Islam. Sayyidina Umar disimpan tak setengah. Kita lagi banyak di rumah. Dia bagi semua. Khadijah bagi semua. Licin. Kan? Jadi tengok dia kata, walaupun dengan sebelah tangan. Makna sedekah. Jadikan sedekah ataupun segala kebajikan. Walaupun sedikit. Sebagai penghalang kita kepada apa. Ada hadis yang mengatakan bermulanya sedekah itu menolak bala dan menjauhi kita daripada neraka. Macam mana tolak bala? Ulama bahas. Kita nak pergi Kuala Lumpur saat lagi pukul 8 pagi. Mana sedekah? Sebelum tolak tu sedekah. Niat. Ya Allah, selamatkanlah perjalananku. Amai tuan-tuan. Tak rugi kan? Saya ni berapa puluh tahun dah kita jalan raya. Allah Tuhan tunjuk macam saya yakin tu dekat sedekah. Kalau kita sampai ke tempat, ada masa sembahyang sunat duha. Oh, ada tabung. Ya Allah, selamatkan lagi perjalanan aku. Allah tunjuk banyak. Kereta tak pernah rosak di Lebuh Raya. Rosak depan rumah. Hari itu depan surau Taman Jati. Lama lah. Kereta asyik baik lah. Hari itu balik tindih apa paku kan. Jalan rata. Kan? Balik rumah, suruh pergi tengok habis. Saya yakin. Kita nak berjalan jauh, bagi sedekah. Dan kalau ikut hadis Nabi, sedekah selepas subuh. Itu yang terbaik. Sebab malaikat akan masuk ke dalam rumah kita, dia akan melihat. Rumah ni kedekut tak ada masing tak ada. Rajin sedekah. Nak sedekah tak ada, tabung tak ada. Zaman lah tak susah ni. Ada e-wallet. Bukan ni, dia lama tak main pergi mana. E-wallet. Ambil lah nama akaun mana-mana surau kan. Kan? Macam baru ni saya pergi 3 hari untuk start sidang dulu. Hari pertama saya tuan sebab saya tak sihat. Saya ni bila tak pergi imam, semua orang cari. Exco cari. Mana ustaz cari ya? Pasal apa? Pertamanya saya selalu awal. Semua orang tahu lah. Saya memang paling awal. Tiba-tiba tak ada. Kan? Dia WhatsApp. Ustaz tak main ke perasmian? Saya kata, saya tak sihat. Masuk dalam grup, dia tak baca. Saya bukan boleh tuang macam tu. Saya beritahu dekat personal assistant PA speaker. Telefonnya, saya hari ni off nak tak main. Tapi saya ada MC. Nama MC. Bukan boleh tuang macam tu. Bukan apa. Perut tak berapa nak elok. Kita duduk dengan sultan.
Sultan ucapan dia sejam. Sakit perut. Masalah sakit perut mana? Beriak ni. Lagi nak mengkit pula. Macam tu pula jam. Atau pungkok nak berak lah. Atau pakai baju James Bond. Baju sepasang tu dekat tengah 2,000. Pakai setahun sekali je. 3 pasang kan. 4,500. Kerajaan bayar 1,000 Kami top up 3,000. Ini tidak adil. Nak kata Kak Sanusi. Patut kerajaan lah buat kat kami. Itu yang saya fikir payah. Sekejap lagi nak bangun pula. Lebih-lebih dulu kita tak tahu. Dah kita lama dah. Kita pun pandai lah nak kelentong kan. Bukanlah kelentong lah. Nak elak daripada perkara yang tak elok berlaku kan. Tambah Sultanah tu dia prihatin. Sultanah, tuan-tuan dan puan, dia boleh duduk dia tu sejam tak bergerak. Saya duduk tengok dia. Sebab dia tak tengok aku. Saya pun tak bergerak lah tengok. Mata pun tak ada tengok. Bukan dia duduk ni. Ingat Pak Ham punya rumah. Kena duduk macam ni. Duduk dia tegak ni. Handphone semua off. Dia punya suara tu tutup terus. Tangan duduk diam-diam. Dulu ada gatai tangan. Macam mana tau? Dia tertekan. Tu. Hak seorang lagi. Telefon dia bunyi. Time Sultan tu. Tapi dia pandai Cik Imam. Telefon dia bunyi kok, dia buat cangak kat orang lain. Akhirnya telefon dia tak mabat dia. Sultanah marah. Nampak tengoklah muka Sultanah, muka macam ni. Payah nak senyum tak apa nak manis. Aku bila pun manis. Ni benda-benda tuan dengan Sultan ni susah. Lebih baik kita elak lah. Dengan, yalah, kita punya, ni lah, tercemat lah maruah kita kan. Duk bangkit keluar. Duk kena macam tu juga. Lebih baik tuan. Saya ambil 2 hari, Ahad dengan Isnin. Selasa P gila saya kena apa bahas. Tapi nasib baik hari Isnin tu perempuan tuan PA speaker hantar saya mai teks ucapan Sultan. Kami semua wajib kena cakap kita ucapan Sultan. Saya tengok aku ambil ni. Hari ketiga sakit kepala pula. Malam tu perut meragam, tak tidur. 3 kali bangun pergi bilik ayam. Kemudian WhatsApp pula, hari ni main lambat sikit. Pukul 12 tengah hari. Lepas start pukul 9. Aku pun saja, aku segan. Buat banyak akal. Tapi tak apa, memang kita tak sihat. Tengok. Jadi sedekah ni yang terbaiknya, kalau ikut hadis Imam Bukhari dan Muslim selepas subuh. Dan ingatlah, jangan kita bersedekah tanpa niat. Boleh kita bersedekah niat ganjaran pahala untuk arwah kedua ibu bapa kita. Tuan-tuan buat. Saya bukan nak kata. Sejak saya duduk amai, dia pun mati lama, tak pernah mai dalam mimpi. Kalau dia tak mai, dia pun bahagia. Kalau dia kerap mai, dia nak minta tolong kita. Tu kena faham. Sebab di Yaman, ada seorang ulama tu, dia memang bahagian tafsir mimpi. Jadi ustaz saya tu mengaji kat dia 10 tahun. Ustaz ni pun pandai tafsir mimpi. Itu saya kata, ustaz saya mimpi. Dia kata ni ustaz nak jatuh sakit. Itu ya. Dia kata ustaz nak jatuh sakit. Macam mana saya tak kerti, memang saya tanya dia tafsir mimpi. Itu kali itu saya kata ustaz, saya tiap-tiap kali mimpi mak ayah saya mai jumpa saya tapi tak cakap. Dia pun bina rumah besar. Tiap-tiap kali cerita bina rumah. Tapi dia tak cakap lah. Dia ustaz. Dia pun tafsir. Betul. Sebab tu kita jangan kata tak boleh nak tafsir ni. Tuhan ajak. Jadi dia mengaji bidang tu.
Kalau tuan-tuan ada hak pelik-pelik tak pernah faham, boleh telefon dah. Saya tahu hak kajian telefon dah. Itu dia. Jangan tak sedekah. Walaupun sebelah taman. Hadis ini merupakan bukti bahawa sedekah dapat menjadi penyelamat manusia daripada azab api neraka. Amallah. Walaupun RM1, RM1, amal. Nak pergi kerja pun RM1. Kerja ni tabung mak dah. Ni lama tak buka pun. Tak ketua imat apa dah lah. Kan? Duit jadi ketua imat. Kan? Dia kata, dan perkataan yang baik dapat mengambil tempat sedekah sekiranya kita ketiadaan harta untuk sedekah. Itu dia. Tak ada harta nak sedekah. Perkataan yang baik. Nasihat. Tadi saya pergi rumah terbuka. Lepas sekolah saya berjumpa. Saya tengok budak-budak ni. Budak-budak yang rambut terbakar. Rambut terbakar. Kan? Macam ni sawah padi pabakar jerami. Saya dapat peluang mikrofon, kumpulun semua. Ni adik-adik no. Hampa naik motor elok nak jangan angkat tayar, bahaya. Semayang nak pilih kawan elok. Dia bukan apa. Esok saya akan ditanya. Pemimpin akan ditanya bagaimana kamu memimpin. Bukan cerita main makan ni kita sonok syukur. Ni bagi pesan. Saya tak mana pun semayang memang saya tekan. Esok Tuhan tak tanya, ustaz apa? Dia pun penggelak. Tak apa jangan nak angkat tayar. Dah rambut terbakar. Lah jadi trend rambut terbakar. Abang tak mau buat rambut terbakar. Sekejap lagi mem kita lagi handsome nampak. Inilah anak-anak zaman. Dia ikut trend. Dia tengok lah memang banyak rambut terbakar. Di mana? China tak ada. India tak ada. Melayu mosyok. Saya lebih kiamat apa ni tak teguh. Saya jangan kata rambut terbakar. Anak saya balik tu gunting rambut setiap ayam bapak. Nipih macam nak tu. Lama lah nak selung api. Ni hang jenis apa ni? Nampak pelik. Ambil RM5. Ambil gunting botak lah. Terus habis. Saya cengih. Balik macam ni baru betul anak bapak. Kalau rambut terbakar, bakar rambut tu. Sah kan? Dia guna dye apa hitam, tak tahu lah. Dia habislah anak cucu kita. Pakat-pakat jaga. Saya tak susah hati lah. Sebab kita tak ada anak, tapi kita ada cucu. Tu yang saya juga tu. Nanti terpengaruh kan. Baik. Dia kata, kalau kita tak ada harta yang kita nak infakkan, yang kita nak nafkah, jadi gantilah dengan apa? Dia kata ni dengan dan perkataan yang baik. Sebab tu dalam Quran Al-Baqarah ayat 83, wa qulu lin-nasi husna. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Rupanya perkataan yang baik dia dapat ganjaran macam sedekah. Tambah kita kalau berinteraksi dengan orang ramai. Kan? Kadang-kadang saya tengok juga orang main pejabat wakil rakyat. Dia pun semua sibuk. Kan? Kau ni sibuk. Saya tak ada kerja apa, duduk ngangor kan. Tengok, siapa hendak suruh dia duduk, saya keluar. Daripada mana, duduk. Sebab kami bank dulu macam tu, dia dilatih. Kan? Jadi dia pun besar-besar lah kan. Kadang-kadang dia lah tak salah. Pegawai-pegawai dia pun sibuk nak buat kerja orang khusyuk dia tak tengok orang lah. Dia tak terima depan tu agak-agak tengok. Buat kerja tunduk dia tak tengok siapa lah. Kau duduk tunggu. Kan? Kita pun macam saya hari itulah pejabat agama jabatan agama pedih. Mereka nak dakwah kalau sengat tu mereka tak ada. Mereka nak gempak aku silap orang. Kan? Saya gempak ni balik dalam video-video saya. Saya akan ambil hujah mufti pelih lawan dia. Benda tu mesti tersebar ya. Dia pun senyap tu setahun lah tak panggil lah. Jadi saya masuk, dia tak suruh saya duduk.
Mungkin dia sibuk kan. Jadi saya tanya, boleh saya duduk? Oh, duduk Ustaz. Jangan tu duduk, tanya dulu rumah orang. Kan? Yang syok duduk dia tahu. Tengok Ustaz sebiji macam muka pak saya. Dia mengaku dia anak aku pula dah. Tu yang dia tak dakwah, dia dah sengap tu dia yang nak dakwah. Dia tanya dia siapa sibuk. Dia mak mufti boleh. Kan? Saya tak mufti ke kuasa dia semua. Dia pun sengap. Kat setahun lah. Baby dia bang. Hampa mau, hampa mencari aku. Ya tak? Saya bukan penjenayah. Saya tanya OCPD baru ni. Komiti Mesyuarat. Tuan OCPD tanya sikit. Kenapa polis ni kadang-kadang ada yang gari orang, kadang-kadang tak gari orang. Dia pun terkejut masa saya tanya macam tu. Masa nak turun. Dia kata tengoklah kalau macam perompak nyamuk tu. Takut dia melarikan diri. Tapi saya malas nak kata. Ustazah pun bergari. Ustaz pun bergari. Saya tak akan bagi ingat mak dia. Sebab kurti undang-undang. Aku nak lari memang mana? Aku pendakwah. Benar tak? Segan lah nak talar dia tu. Tapi timbalan ketua Polis Pulau Pinang, saya tanya, nak tanya datuk dia datuk. Ni polis ni mencekup dulu, tumbuh dalam IC. Adil lah. Tak jawab ke tu. Dia abang zalim. Islam kajaknya tu bawa bukti. Main aku. Nak saya jenis direct nak. Tu cerita. Jadi kita tak ada harta untuk sedekah, ganti dengan dia kata tadi, perkataan yang baik. Betul lah kalau kita berinteraksi dengan orang ramai tu, dia kenal macam tu. Kadang-kadang kita duduk jabat-jabat. Lepas sibuk kan. Buat ingat tak dengar. Kadang-kadang ada angin juga lah kita pun kan. Baik. Kali itu saya pergi bank. Saya bawa cek. Cek tu ada sikit pun kesilapan tu dia. Tak boleh. Saya kata jangan semua tak boleh. Sekali lagi saya jumpa pengurus, dia akan jadi boleh. Dia pun tak tahu saya pernah kerja bank. Action tak tahu. Api dah jumpa. Aku lagi nyanyi angin. Dia pun tengok kita pakai jubah. Orang kampung. Mai pun daripada Komoy. Tapi dia jumpa pengurus. Boleh Ustaz. Pengurus okey bang. Pengurus saya aku duk kata kat hang tak dengar. Ni aku nak buat kat hang. Aku 16 tahun pengalaman kerja bank. Bawa tu sedut lentong pula buat bank. Senyap. Dalam baik dengan saya sampai ke hari ni. Kita sebab tu jangan semua tak boleh. Tu saya nak pergi parking baru ni tanya dia. Pejabat daerah tu. Malam tu ada program di Jamsak ya. Dia kata, saya ada mesyuarat sini. Kan? Boleh tak saya parking sini? Saya ada pakai mereka. Tak boleh. Saya tak kenal. Sombong. Jadi saya tak mahu bergaduh. Kami U-turn keluar. Bulan depan, ada juga program di sekali ni aku berkemas. Hang kata tak boleh, aku nak ribu. Dia tengok dia juga. Malam tu dia kenal saya. Assalamualaikum abang. Saya bulan lepas saya main abang tak bagi saya parking sini. Saya ada mesyuarat jabat ni dengan dia saya ni okey ya. Saya tak kenal. Dia jawab sama. Nah ambil kad saya tengok. Kad saya sebagai okey ayah. Tak mau tengok. IC pun tak mau tengok. Punya sombong. Lah ni siapa dia ketua abang? Telefonnya sah? Telefonnya. Nak cakap betul ke? Sombong tau. Ni siapa? Tuan elok tu Saya Ustaz Syaril loh. YB macam mereka ke? Saya lah siapa lagi? Bagi balik kat dia tu. Dia kena sombong. Ya. Tak ada titik. Ya. Sebab dia kata, hui. Dia letak telefon aku pancung lah. Saya dah abang dah. Jangan semua tak boleh. Saya nak saya tunjuk kad. Abang tak mau tengok.
Kan? Saya ni semua orang kedai kalau sama kata ni abang aku bukan dia minta maaf. Tapi saya baik. Belah balik bagi koko pula satu kotak. Dia tengok. Oh, yang ni YB tau. Kami duk minum koko ni. Itulah aku duk kata. Saya pun minta maaf lah no. Kok terkasar dia pun minta maaf. Lepas ni tak apa lah. Nak pakai teh bumbung jabat airah tak apa. Dia tak marah hal ni kan. Jangan semua tak boleh dalam hidup kita ni. Dia kena guna budi bicara. Cakap elok dapat pahala. Saya tahu saya belajar bidang tu. Kan? Ni sampai tak mau guna budi bicara semua tak boleh bohong kan. Undang-undang manusia buat bila pun boleh langgar. Ya tu. Undang-undang Allah tu pun langgar. Oh tak boleh. Pergi kat bawah jadi boleh. Tak tahu. Ni tadi TMB. Kau tu kena potong lah. Kena potong tak bayar $1,200. Macam kita diam. Rumah aku pun tak bayar kan. Telefon bos dia. Dia kata nak telefon balik, dia pun sengat lupa. Saya kata puan boleh tak kalau bayar sikit-sikit sambung balik kan. Nak buat macam mana malah semua susah no. Ya, alhamdulillah lah minyak pun turun balik kan. Hari tu RM6 berapa? RM6 RM7 dua duit pun no. Alhamdulillah turun RM7 alhamdulillah. Tapi kereta tu pun aku simpan di rumah. Diesel mahal oi. Dia pun kata ustaz pakai kereta ni tak makan minyak lah. Kereta tak makan lah. Kalau rajin jalan ambuh penuh-penuh tinggal di rumah tu jalan kaki. Saya dulu tak berani nak pergi ustaz naik kereta. 80 liter dulu RM4 lebih 320. Lah berapa? 630. Nak penuh. Ni yang ni pun tambah datang kan dulu kita ada pepatah Melayu kan, menatang minyak yang penuh kan. Yang ni lain pula bunyi, menatang semua buh tak penuh-penuh. Kan yang ni dulu 140. Okay. Lah setengah 100 lebih sikit lah 200 lebih. Pasal minyak hijau, saya pakai minyak hijau ni kelebihan dia jaga enjin kan. Pernah ada seorang sahabat tu naik kereta saya turun enjin tak tutup kan. Pakai enjin tak dengar tapi mahal sikit. Buat macam mana daripada Umar Allah harga Anwar Ibrahim tu lah. Yang Sabah Sarawak harga sama kekal. Jadi dia pun tanya, hang Perdana Menteri mana? Perdana Menteri Sabah Sarawak ke Perdana Menteri Malaysia? Dia tak boleh jawab dah. Hayah tuan-tuan. Nak macam-macam manusia ni. Kita reda lah buatnya lah. Baik. Ganti dengan perkataan yang baik. Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan bercakap dan mengisap segala amalan manusia tanpa ada perantaraan. Tak ada lah. Ni one to one. Macam orang temu duga lah. Seorang-seorang kita manusia akan melihat amalannya di akhirat nanti. Ayat saya baca Izzazul Zilatil itu. Sama ada ia menoleh ke kanan atau ke kiri, yang dilihatnya hanyalah amalan. Dia melihat di hadapannya yang ada adalah riwayat. Di dalam riwayat Imam Bukhari menyebut, maka apabila dia melihat ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri, yang dilihatnya adalah api neraka. Takutlah api neraka walaupun dengan kita bersedekah hanya dengan sebelah atau secedih tamat. Sebab api neraka kepanasannya 70 kali ganda lebih panas pada api dunia berdasarkan hadis Imam Muslim. Diriwayatkan bahawa ada seorang wanita telah datang bertemu Aisyah, isteri Nabi SAW, bersamanya 2 orang anak. Kebetulan tidak ada di rumah Nabi SAW kecuali hanya sebiji tamar. Tu saja Nabi ada. Saya tak boleh bayang kalau dapat jumpa Nabi. Kalau kita hidup zaman baru kita nampak tu dia balik tanya Aisyah apa ada di rumah. Apa pun tak ada amal. Tu yang boleh puasa sunat pertama matahari. Sebab Nabi niat puasa sunat.
Kita balik ada apa awati isteri kan, ada apa nak aku keluar makan untuk dia kat bini tak beli. Mula bahagia dia bagi balun kau kan. Nabi hebat tu kan. Ada fikir cuma no lepas hidup no. Sebab tu beliau ada contoh teladan terbaik. Bukan kata Nabi Musa tak baik, tapi yang terbaik dia Allah rakam dalam Quran. Masih hidup sederhana, tak pernah rasa tak tahu. Banyak mendahului orang lain, kan? Utamakan orang lain, bukan utama kita. Tengok di rumah Nabi ada yang tu. Jadi kebetulan tidak ada di rumah Rasulullah kecuali hanya sebiji tamar. Maka diberikan sebiji tamar itu kepada wanita tersebut. Pernah satu ketika Saidina Ali lapar, orang bagi sebutir tamar, tapi orang sebelah dia tu lagi susah. Sejak minyak naik ni kan, sebutir tamar dia bagi kat orang tu. Kawan tu nak tengok kawan ni lagi tengok pada aku, bagi lalan main balik dah. Batu dalam hadis dan kita hadis 40 tahun. Kalau sesuatu perkara itu memang ditakdirkan untuk kita atau bimbang, dia tetap sampai. Kalau bukan untuk kita duduk dalam poket kita. Saya pernah pergi beli, masa saya pergi Kuala Lumpur ceramah dulu, beli dah nasi lemak. Macam mana berjalan duduk hewan tangan hewan apa masuk parit tak berdarah. Saya nak patah balik beli malu kau orang. Lapar lah aku hari tu. Orang kata ni dia dah ada lah, bukan rezeki kita. Okey, apa dah ikan dalam Tuhan rumah dia no. Lepas tu lagi satu lah no. Kita ni kena belah kan binatang. Dan rahmat dia banyak. Saya kucing saya suka. Hak saya tak suka tai kucing. Kan? Kucing saya suka. Ni dapat cucu baru 4 ekor. Buat rumah baru boleh bang. Buat elok lah. Oh seronok lah. Kata rumah beli siap tu sempit kan. Seronok je orang bang. Saya balik mesti pakai tegak lah. Mak dia tu orang boleh. Dia macam bagi salam. Saya ustaz, bunyi ustaz kan. Kadang-kadang saya usik lah. Assalamualaikum ma'am. Iau. Bila kita ajak, memang dia akan ikut. Dulu saya sekok. Dia tak duduk rumah saya, tapi saya suka dia pasal dia cantik, jantan. Segok semua lah comel. Tiap kali saya sebut nama dia, apa saya bagi salam, mesti dia menyuk. Dalam dia meninggal ke mana, tahu tak? Sedih lah kita. Saya pernah belah kucing tidur dengan saya tak? Dia tidur tengah-tengah, bini aku belakang. Tu bila aku nak peluk bini aku, tengah malam dia bangun. Dia cakap pintu. Tahu tak? Dia nak berak. Tak pernah berak dalam rumah. Oh saya dengar, saya telinga lintas. Buka pintu pula. Dia mati hebat. Mati bulan Ramadan. Syahid pula. Dia keluar tak balik tu saya tunjuk kat ustaz. Mana benda ustaz tengok lah. Saya panggil kucing saya nama Toy sebab ekor dia kan Toy. Saya suruh dia sayang. Dia duduk jauh saya. Toy balik. Lari. Mai kat abah. Saya bahasa dengan saya abah. Sayang abah. Dia sayang. Oh ustaz kata biar betul. Ni kucing sarkas. Dia mati bulan Ramadan. Sempoi dah. Tak pernah gerak dalam rumah. Dan tidur tengah-tengah. Oh cukup syok. Kena ada juga. Memang ada hadiah dia menceritakan kita belum binatang yang ada keberkatan, ada kebaikan. Tapi janganlah kucing tu curi sekok ikan, terajang dia sampai tak ada ucap 25 syahadah. Dulu saya duduk dengan jiran tu, dia takik kucing saya sampai terbelah. Cengih orang tu ada. Duduk di tikar batu di kampung masjid. Sian. Saya pernah selamatkan kucing saya jatuh dalam telaga. Penyekap panjang kan? Tak naik. Tentu-tentu dia buat. Dia naik. Dia jilat tangan saya, jilat semua. Tu kita kata, mana-mana makhluk yang ada nyawa, jangan kita buat berdoa. Termasuk tumbuh-tumbuhan. Orang perempuan. Haduk aja belah pokok bunga. Nak kepak, apa bagi patah betul. Ada hadis. Jangan kepak biar terpulai. Tak boleh. Sebab dia ada nyawa. Baik. Tu dia cerita dah.
Maka diberikan sebiji tamar itu pada wanita tersebut. Wanita itu pun membagikan tamar itu pada kedua anaknya dan dia tidak memakannya. Itu dia utamakan anak-anak. Maka berkata sesungguhnya Allah mewajibkan baginya syurga. No, senang. Orang perempuan nak masuk syurga senang tau. Kami payah. Dia cek banyak. Perempuan jaga 4 perkara. Pertama, solat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan, taat pada suami, jaga kehormatan diri. Jaga kehormatan diri termasuk bila suami tak ada di rumah, jangan bagi Pakistan jual kapet masuk. Ni bukan cakap masuk buat ayak nak load dah. Masuk buat ayak. Laki dia balik dia tapi buat nyari. Meluat aku. 4 benda. Jaga solat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, jaga kehormatan diri, taat pada suami. Tak susah. Kita tak ada nak hadis tu, saya tak nak jumpa jantan nak masuk syurga senang, tak ada. Kita dia nak cek habis ni, hang rezeki buat balik mai kat mana ni? Hang dapat mana? Buat. Atau hang didik dah anak bini. Akhir sekali. Insan sejahtera yang terdapat di dalam hadis ni adalah 4 sifat. Pertama, mereka beriman dan percaya pada adanya syurga dan neraka. Jangan tak percaya. Inilah di antara sifat orang-orang yang mendustakan hari akhirat. Apa dia? Tak percaya ada syurga, ada neraka. Dari Quran surah Asy-Syura ayat 7, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'id. Ini kalam Allah, kata Allah. Allah kata sebagian manusia masuk syurga, sebagiannya lagi akan dihuban dalam neraka. Ini insan sejahtera. Mereka yang suka bersedekah walaupun dengan secebis taman. Saya bukan nak dia minta amalan sedekah, saya memang amal semua. Tadi dengan dolar pergi Kuala Batan. Orang Batan ni duduk jual lah kacang depan bank kan. Cik tak mau beli ke? Saya senyum lah kat dia kan. Seorang tu tak berdekat, kaki pun dia satu. Saya pergi buat urusan tu, pergi dia ambil duit RM10 nak kata. Kak dia apa? Macam-macam mana ini semua orang ambil ni RM5 lah. Dia pakai pek pisang. RM5 baki. Kak bagi saya RM2 dah. RM2 sedekah kat kau. Senyum bagi tengok. RM2 pergi kat kontor lah. Dia tu pun marah, lirik nampak kan. Saya tak kata apa kat kau. Kok dia kata terima kasih. Dia dapat RM2. Saya memang amai. Kita niat macam ni lah. Cucu-cucu saya semua sedekah bulanan RM20 untuk perjuangan Islam. Dekat potong. Saya niat, ya Allah, berilah rahmat, petunjuk dan perlindungan pada semua cucuku. Seorang RM20. Ada berapa cucu? 9. Hak saya pada ni, hak bini saya nak buat. Saya niat lah. Ya Allah, dengan berkat sedekah ni, potongan setiap bulan ni, lindungilah cucu-cucu. Mereka yang suka bersedekah walaupun dengan secebis taman. Bagi duit yang terbaik. Orang boleh beli macam-macam. Ni kadang-kadang nak sedekah, India main. Sudah 2 hari tak ada makan. Gara-gara berkembang. Melayu kan. Assalamualaikum. Ada RM2. Untuk kaki cucu pun. Itu kaki cucu minta RM2. Saya bagi 10. Renyah apa ke sini. Aku tak ada duit kecil lah. Itu pun dia buat dia tak ada cucu. Doktor. Dia abang saya bagi ni pergi makan air elok nak. Tak. Saya makan elok ni. Kita pula bila main India, Cina tak mahu bersedekah tu yang susah. Awak hendak bagi. Baik bagi ke Ahmad. Cina tu semayang pun tak. Ahmad bagi tadi pun tak semayang. Sama dengan Cina tu kan. Mari kita dengar huraian Quran Al-Baqarah 272. Ini dalil bersedekah walaupun kepada bukan Islam tetap mendapat pahala. Saya baca huraian tu. Dalam zaman Nabi, ini berlaku dalam zaman Nabi. Setengah orang-orang Islam keberatan hendak menderma pada orang-orang kafir. Lalu turun firman Allah Ta'ala ini. Ayat 272 Baqarah menerangkan bahawa apa yang mereka dermakan
sama ada kepada orang Islam atau pada orang kafir adalah berpahala belaka, asalkan rumah itu diberikan semata-mata kerana Allah, bukan kerana riak atau lain. Hari itu orang tak sihat main duduk sebelah saya. Kira saya duduk tengok dia pakai baju tu, tahu tak? Jadi kalau kita nak pergi tangkap udang galah, pinjam baju dia sana. Dia rendam dah. Tidak boyong nak lari. Dia main duduk sebelah dia, Abang Zati. Duduk tengok apa roti gardenia dengan bawang tu. Tapi taklah busuk lah. Tapi memang dia tidur dekat tu. Oh, abang teringin kan? Kan? Saya tanya dah, abang nama apa? Boh bila nama apa pun. Kan? Ambil lah roti saya bayar. Lepas tu dia tengok aiskrim lah. Kan? Abang, boleh lah, boleh. Tu saya kira lah, umurnya dia India. Dia bukan Islam. Sebab masa dia duduk terpacok tentang traffic light, orang India duduk cakap dengan dia. Lama. Dia duduk kat tu. Allah, saya heran. Tak sakit, tak demam. No? Kita itu seminggu, dia buat cerai. Makan elok-elok. Hidup aircon. No? Heran, Allah tak ada is bagi. Jadi itu dalil. Jangan kira Islam atau bukan Islam, asalkan ikhlas, semua berpahala bila kita sedekah. Mereka yang sedar bahawa berkata-kata dengan kataan yang baik juga sedekah. Itu dia. Kataan yang baik tu dikira sedekah. Tunjuk ajar, nasihat kan. Macam tadi kan. Dikira sedekah lah. Nuh adik-adik janganlah yang motor kat tayar dia pun gelak. Ni hampa tahu tak? Polis duk mak hampa ni. Banyak ada orang duk report baca rasi. Kan? Yang terakhir, mereka yang sentiasa memikirkan hal akhirat. Mereka sama ada diumatkan ke dalam neraka atau dimasukkan ke dalam. Ini insan yang sejahtera. Senantiasa fikir Allah. Hari akhiratku ni ke mana dah tempat tinggalku? Syurga atau sebaliknya? Inilah di antara insan-insan sejahtera. Cukuplah. InsyaAllah. Nanti saya cari, kalau ada kita selang-seli. Yang baik ramai orang beli kat ni kan. Saya cari lah tadi. Tak ada. Semua beg tak ada. Ini ada. Ini bagi yang kita duk baca sebelum ni tak habis lagi. Nanti saya balik cari dulu. Lepas tu dapat ni 3 ni. Baik, jadi saya nak abang dia satu perkara. Di mana-mana pun saya abang. Bulan 6 atau 7 ni anak cucu kita pemula sambung pengajian di IPTA. Bila dapat surat tawaran dan syarat semester pertama, hubungi pejabat saya. Kalau dia buat ijazah 4,000, kalau diploma 5, asasi 2,5. Kemudian peruntukan kerajaan ada. Tabung Tengku Mahmud dia bagi kepada orang yang B40. Makna gaji dia 5,000 layak untuk memohon. Air bakit pun sama. Yang terusah kata aku tahu hampa tak gamak nak abang kata bawah pada 5,000 tuan pantak semua main kat aku. Kita nak abang pun lah. Memanglah kalau gaji dia 6,000 kalau anak ramai. Tak? Itu saya kami sokong lah pulang pada kan, pulang pada MB lah. Air bakit pun B40. Tapi lembaga zakat tak ada. Jalan lah. Masuk saja mungkin sekali dengan surat tawaran dapat ijazah beli 1,000. Ada 1, 2, 3. Itu yang saya melalui saya. Tahun lepas 2 orang. Tahun ni saya target lagi ramai lagi bagus. Yang tu pergi pejabat lah apa pun tanya. Bila dapat surat tawaran dan syarat mesti semester pertama. Tak kira lah dia buat master ke PhD, syarat semester pertama dah ada surat tawaran akan dapat 1,000. Termasuk dia pergi institut perguruan. 5 tahun kan dia bagi 1,250. Ni melalui saya lah. Jadi contoh ambil peluang Kedah, ajar Kedah ada 3. Melalui saya 1. Kalau dapat semua tuan-tuan, jumlah dia 3,800. Apa nak bagi? Ni cucu saya nak masuk, cucu sulung saya. Pak dia bukan ada duit kan, dia tu pun anak bapa. Tuan nak kena. Kan? Duk Kuala Lumpur mana nak cukup.
Suruh balik, tak mau balik. Kan? Ayah, seronok apa? Ada Kuala Lumpur, aku cemui. Tak apalah anak masuk universiti, so apa nak kena buat? Nak kena beli laptop, tuan-tuan. Nak beli no? Jadi sekadar tu, war-war lah pada orang kampung ni. Tentang 4 macam tadi. Bila dapat surat tawaran. Selalunya bulan 7, bulan 8, kau masuk lagi. Jadi kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallah. Ila alladhina amanu wa wasalul haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa ala alihi. Allahumma qul lana idina warhamhuma kama Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah alladhi li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.